Ini kita pakai baju Wahidah bagi, baju dah bubu. Selesa ni baju ni, sejuk je. Mariam, best baju ni tau Kak Wahidah belikan. Ni sejuk. Baju dia, kain dia sejuk. So sesuai nak pakai waktu musim panas. Bukan, Ikmal kurang suka tengok macam video yang macam tumbuk-tumbuk tu. Suka, kalau dah tak ada pilihan Ikmal tengok je lah. Okey je, macam nak tengok. Bukan tak suka, okey je. Cuma kalau ada cerita hantu, Ikmal lagi suka tengok cerita hantu kat wayang. Sebab apa? Aku suka hantu. Aku suka hantu. Kawan perempuan dari Sabah sedang Ikmal ada kawan daripada Sabah, daripada Sarawak dulu dekat Ikmal punya quarters. Mana satu ni suka ke tak? Wahidah, kau jangan complicated lah. Biarlah aku suka ke tak suka. Apa masalah kau ni? Lantak akulah. Dia mengkomplikatkan keadaan pula. Suka ke tak suka, suka ke tak suka. Dia pula yang panas-panas. Bila nak kahwin? Tak, dia macam tu Wahidah geram aku tahu. Ikmal cuba body tau. Tak, dia macam ni. Ikmal contoh, kalau Ikmal bukan tak suka cerita tumbuk-tumbuk, suka. Tapi bila kat panggung wayang, kalau ada cerita hantu, Ikmal lebih suka tengok cerita hantu. Maksudnya Ikmal kurang minat. Bukan tak suka, kurang minat. Lepas tu dia cakap, cepatlah, suka ke tak suka. Ikut akulah, aku suka ke tak suka. Apa masalah kau kalau kau nak tahu? Kenapa kau perlu tahu? Macam tu. Ke hai je, dah tu aku buat apa Wahidah? Lainlah macam Wahidah. Wahidah ni waktu dia mula-mula, aku tak tahu bila Wahidah ni start minat aku, start jadi fans. Tapi Wahidah ni, ya Allah weh, dia daripada Melaka sampai ke Kuala Lumpur mencari aku. Dan mak ayah Wahidah sanggup bawa Wahidah ni pergi ke Kuala Lumpur jumpa Ikmal. Dan yang sangat menyentuh hati tu, ayah Wahidah kata dia tak tahu jalan Kuala Lumpur. Dengan mak Wahidah, dia tak tahu jalan Kuala Lumpur, dia tak tahu apa-apa pun jalan Kuala Lumpur sampai dia minta tolong orang bawakan. Macam kawan ayah dia bawa pergi Kuala Lumpur sebab tak tahu jalan Kuala Lumpur. Nak jumpa Ikmal. Itu yang sangat menyentuh hati. Waktu tu bulan puasa, tak silap aku lah. Sebelum bulan puasa, dah nak bulan puasa waktu tu Ikmal tengah syuting selawat, macam tu. Ikmal tengah syuting selawat stroke Wasis. Tiba-tiba dia datang. Ikmal waktu tu tengah syuting. Lepas tu dia datang, and then Ikmal cabut baju Melayu. Aku cabut baju Melayu, datanglah jumpa Wahidah. Aku jumpa Wahidah, ayat pertama yang dia cakap, dia pandang muka aku macam ni kan, kenapa muka abang lain daripada TikTok dengan reality? Dia cakap muka aku dekat dalam TikTok dengan daripada depan lain. Waktu tu aku rasa macam aku nak terus lari daripada dia. Waktu tu aku rasa macam sakitnya hidung Mariam. Mariam kenapa sakit hidung? Dia masih ingat lagi ya korang, itu adalah peristiwa pertama yang aku rasa macam aku tertampar. Aku tertampar dengan realiti kehidupan. Rasa macam puk, macam tu puk atas muka aku, macam alamak, macam tu kan. Berbeza sangat ke muka aku. Start daripada hari tu, insecurity aku terus meningkat. Aku terus pergi klinik kulit. Aku terus pergi beli baju baru. Aku terus pergi tengok Korean drama macam nak pakai baju, nak handsome. Aku terus rasa macam aku manusia boleh buruk kat situ. Aku rasa macam hodohnya aku ni. Macam tu. Hodoh sangat ke? Aku balik kan, aku tengoklah cermin. Aku tengok cermin lama tau. Ni cerita betul Aku tengok cermin tau, macam buruk ke? Lepas tu aku tanya Kak Shi, Ikmal buruk sangat tak adalah, okey je. Lepas tu Kak Shi pun nak menyedapkan hati kot, cakap mungkin dia cakap macam lain sikit ke, macam tu lah kan. Lepas tu yang aku puas hati sebab dia kena pukul dengan mak dia kat situ. Geramnya aku. Lepas tu kan Wahidah ni dia jenis macam dekat di media sosial, dia banyak cakap. Dia banyak tulis banyak komen-komen. Tapi bila jumpa daripada depan, dia sangat pendiam. Dia pegang handphone dia macam ni, dia rakam je. Aku korek hidung, dia rakam. Aku tengah makan, dia rakam. Aku tengah bersin, dia rakam. Aku nak pergi berjalan sana, dia rakam. Aku pergi berjalan sini, dia rakam. Walaupun aku turun escalator pun dia rakam. So handphone dia tetap kat sini.
Aku tengah buat apa-apa dia rakam. Jadinya bila aku tengah makan, aku makan dalam keadaan macam aku tengah makan dekat Met Gala. Faham tak? Dekat ada artis-artis Beyonce semua tu kan. Aku minum air pun aku macam ni macam. Sebab apa kamera betul depan muka aku. Dia kalau muka macam jenglot macam aku ni, makan pula macam mentah darah, lepas tu dia rakam macam tu, takkan buruk. Aku macam macam tu. Aku tu jadi macam, ya Allah, sumpah aku lapar waktu tu, sumpah aku lapar. Aku tu macam sangat-sangat kebulu dan sangat-sangat memerlukan makanan, tapi aku tak boleh nak makan dengan betul. Sebab bila kita nak makan tu, laki korang makan bukan macam perempuan. Perempuan makan okey lah. Aku tak cakap lah aku makan tak sopan. Tapi lelaki, kita kalau makan lain daripada perempuan. Kita orang lagi cepat habis daripada perempuan. Kat abang tengah korek hidung kita record. Kan aku cakap, aku tengah korek hidung pun dia record. Kita orang lelaki lain sikit kita orang ni. Sebab kita orang ni memang dijadikan macam tu. Perempuan tak apalah. Ada je perempuan makan tak senonoh. Tapi perempuan kan biasa minum air pun macam macam tu kan. Kita orang tak ada. Kita orang biasa minum air. Kita biasa macam tu. Kita kalau boleh nak habis sedut air tu habis-habis sungguh macam tu. Jadinya bila dalam keadaan macam tu, aku rasa macam aku nak makan tak tenang. Aku nak minum pun aku tak tenang. Jadinya aku yang kacau dia. Kita plot twist. Kita yang kacau dia. Amboi Wahidah, sedapnya makan. Mana ada. Ya? Dia disebabkan dia selalu kacau aku. Jadi hari tu waktu kedua kalinya aku jumpa dia, waktu dia jumpa aku dekat IOI waktu tu ada makan-makan bersama fans dengan Astro aku yang kacau dia. Waktu tu aku makan sikit je. Lepas aku kacau dia. Amboi Wahidah, sedapnya makan. Mana ada. Apa ni? Mana ada. Nama saya sama macam Ikmal. Ya ke? Ikmal betul lah. Ikmal Raya nama adik. Tapi itu adalah kenangan ya. Kenangan. Aku kena shaming daripada depan. Daripada depan dia shaming. So kepada korang yang tak pernah kena shaming lagi dalam hidup, korang bersyukur. Dekat TikTok Shop lain harga dia, dekat luar lain harga dia. Kat luar mahal, dekat TikTok Shop murah. Aku pun tak tahu kenapa macam tu. Berapa ringgit lah. Lupa dah, cuba korang tengok. Misai. Ya Allah, Khairul Amin. Ikmal nak follow boleh. Nama saya Kristina. Mariam nak pergi ngopi. Pergilah ngopi dulu. Kalau kat kedai mah sebab dia nak bayar sewa. Betul lah tu. Pandai apa Wahidah ni? Biasanya Wahidah ni menyebalkan aja.